Pasukan emas gap ni semua orang boleh memiliki lah. Dan saya lebih sarankan terutamanya golongan suri rumah macam saya. Jadi suri rumah sebenarnya antara golongan yang paling penting untuk mula kumpul emas. Kenapa? Sebab kita tahu tuan-puan, kalau kita suri rumah kita tak bekerja, maka kita tak ada pencen. Kita tak ada simpanan KWSP. Sebab itu kita kena memulakan simpanan emas tuan-puan. Macam orang yang bekerja kan, wajib carum KWSP ataupun pencen kerajaan. Jadi kalau kita tak mula menabung sendiri, siapa yang akan jamin kewangan kita ketika tua nanti? Mungkin sekarang ni yang menjamin kita adalah pasangan kita. Tetapi bila tua nanti kita tak tahu tuan-puan. Kalau panjang umur, hidup sampai ke tua sama-sama, alhamdulillah. Tapi kalau tak sempat tuan-puan macam mana? Siapa yang akan menanggung kita? Bila kita sedar kita tak ada pencen, kita tak ada KWSP, maka sebagai suri rumah, kita perlu ada simpanan emas untuk dana pencen sendiri. So yang kedua tuan-puan, emas adalah simpanan jangka masa yang panjang. Jadi walaupun kita tuan-puan duduk dekat rumah, suri rumah sebenarnya masih boleh menyimpan emas sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi emas ni dia susah nak bocor tuan-puan. Dia tak macam duit. Duit tuan-puan, hari ni tuan-puan simpan, bulan depan korek balik tuan-puan. Bila kita simpan atau tukarkan duit kita sebahagian dalam bentuk emas, duit kita sukar bocor walau 1 sen. Sebagai suri rumah, kalau kita boleh buat bisnes daripada rumah ataupun kita kumpul lah duit nafkah yang suami bagi tu, tuan-puan janganlah duk pergi shopping je tuan-puan. Simpan sikit sebagai harta peribadi. Kita kena bijak sikit tuan-puan. Suami bagi, tapi suami kita pun tak marah kalau kita beli emas. Sekurang-kurangnya suami kita kan bagi kita duit belanja tu, kita simpan sikit dalam tabungan emas kita. Suami kita pun seronok nak bagi kita duit belanja. Sebab asal bagi kita pandai menyimpan. Menteri Kewangan kan, jangan menteri perhabiskan duit tuan-puan. Menteri Kewangan.